kawasan utara Semenanjung seperti Pendang, Baling dan Padang Terap di Kedah lebih terdedah. Ini membawa kepada beberapa perkembangan. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) memohon minggu ini pelaksanaan operasi pembenihan awan. Pengurusinya Ismail Saleh berkata paras air di Empangan Muda, Empangan Pedu dan Empangan Aning kini berada pada tahap membimbangkan. Di Sarawak pula, beberapa kawasan di daerah Lundu berisiko berdepan gangguan bekalan air susulan paras air Sungai Batang Kayan di kawasan hulu yang kini berada pada tahap sangat cetek. Keadaan ini dijangka menyebabkan ketekanan air rendah atau gangguan bekalan terutamanya di Kampung Sebandi, Bukit Papan, Gerunggang, Sungai Langgir dan Selenggok. Namun, Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Fadila Yusof memberi jaminan bahawa Malaysia tidak berada dalam kategori negara berisiko mengalami bankrupt air minggu ini kerana kita masih mempunyai sumber air mentah yang mencukupi.